Sebuah lori terbakar di RNR Mambau Misha? dan Peronda Plus Ya, berjaya Mak. mengawal keadaan Ya Allah. dan menyelamatkan pemandu lori itu. Alhamdulillah, selamat. Di Melaka, dua lelaki berusia Mak, lebih kurang 30-an Hadif mana? Kan dalam bilik tadi. Kawasan Semadi, Jalan Hadif? Hadif, janganlah merajuk macam ni. Tengok ibu. Nak toys tak? Nak berapa? 1, 2, 3. Mak, saya pergi kerja dulu. Sini. Ibu pergi kerja dulu. Hadif tengok nenek tau. Okay, bye sayang. Bye-bye. bye. Hello, Pelaksanaan Zaimi cakap, boleh saya bantu? Ya, Cik. Ada kemalangan, Kilometer 20 arah selatan Lebuh Raya Elite, Melibatkan 5 buah kereta dan 1 bas. Ada yang cedera, Cik? Baik, saya akan hantar bantuan segera. Hello, Misha. Ada kemalangan kilometer 20 arah selatan Lebuh Raya Elite. Melibatkan 5 buah kereta dan 1 bas. Ada yang cedera parah, Okey, Zaimi. Terima kasih. I will handle it. Sharifah Bravo, ada kemalangan di kilometer 20 arah selatan Lebuh Raya Elite. Tolong respon. Sila advise ETA. Charlie 4 Bravo, lokasi kilometer 15 arah selatan. Respon 3 minit, over. Hafiz, tolong copy IT sekarang. Hello, Propel Team. Polis cik, saya nak maklumkan ada kemalangan. Kilometer 20 selatan. Ada kemalangan di kilometer 20 arah selatan Lebuh Raya Elite. Sila hantarkan ambulan ke tempat kejadian. Hafiz, ETA PIT please. ETA 5 minit, Misha. Charlie 4 Bravo, EMPV, ambulance and PIT on the way sekarang. ETA 5 minute. Charlie 4 Bravo, ambulans tak sampai lagi. Minta respon ambulans segera, over. Hafiz, Misha, ambulans terhalang di lorong kecemasan. Hello TMC, Charlie 4 Bravo. Budak kecil dah tenat. Mana ambulans? Minta respon ambulans segera, over. Charlie 4 Bravo, ambulance ETA 3 minutes. Charlie 4 Bravo. Lapor kemalangan kilometer 20 arah selatan. Event clear, over. Roger. Tolong kawal dan uruskan kontraflow bersama EMPV. Charlie 4 Bravo, pelaksanaan aman. Misha, sign off. Misha. Thank you, Hafiz. Jumpa esok. Bye. Alright.